Ingat kisah Nabi Daud dengan Jalut. Oh, okey. Ya, Okey, ingat betul. Kalau ikut logik, tentera Nabi Daud dengan Talut tadi sangat-sangat kecil berbanding dengan tentera Jalut. Tapi boleh menang. apa kata orang soleh di kalangan mereka? Kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak tentera yang kita panggil tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera yang ramai biiznillah, dengan izin Allah. Sebab itulah isu Palestin tadi, sebab kita duduk di Palestin ni. Bukan sekarang lah, mana kita sedang bercakap tentang Palestin. Jadi insya-Allah pada satu saat nanti yang Allah berkehendak, Allah tak akan mungkiri janji. Betul. Allah tak akan mungkiri janji. Apa yang kita buat sekarang, kita berdoa. Apa yang kita buat sekarang, kita memberi kesedaran. Betul. Melalui penulisan kita, video kita, apa-apa, kita guna. Untuk beri Kalau kesedaran. tak pandai itu pun, kita duduk kedai kopi, kita bersembang. Sebab itulah, orang panggil dalam bab ni, jangan sesekali putus harapan.